Correct, I've come down to KL to check out the demonstration against the TPPA, the Trans-Pacific Partnership Agreement. On the Wikipedia page, they say that they expect 20,000 people to come and demonstrate. I'm not sure they're going to get that number. Not many people actually understand the details of the TPPA, but the crowd is gathering. We're near Dataran Merdeka. The crowd is here. The crowd is here. We'll see what's going to happen today. Okay, so the group are not allowed to actually congregate at Dataran Merdeka. They've been given Padang Merbok as a location, and it seems that they're complying. So everybody's walking from Dataran Merdeka over to Padang Merbok. Bantah TPPA! Bantah TPPA! Mahasiswa! Mahasiswa! Sudah bangkit! Sudah bangkit! Mahasiswa! Mahu Islam! Merencatkan untuk membantah kebangkitan China sebagai kawasan ekonomi dunia yang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, Obama pernah mengatakan bahawa the reason ataupun sebab TPPA ini adalah untuk membantu syarikat gergasi Amerika to preserve the jobs, American jobs, untuk memelihara pekerja-pekerja Amerika. Sebab apa, tuan-tuan dan puan, ekonomi mereka sudah hampir punah. Ekonomi mereka sudah hampir hancur. Mereka bentuk Imperial Amerika untuk mengawal dunia. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan, kita kena tolak dan kita kena bantah TPPA ini. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, TPPA ini ada juga baiknya dan ada buruknya. Tetapi mengikut kajian kami, Pertubuhan Ikram Malaysia, kami ingin menyatakan di sini bahawa buruknya lebih banyak daripada baiknya, tuan-tuan dan puan. Takbir! Bantah, bantah! Bantah TPPA! Bantah, bantah! Bantah TPPA! Demokrasi bermaksud kita, rakyat, berhak untuk menentukan nasib ekonomi dan masa depan negara. Itu maksudnya. Right, the TPPA seems to want to actually open the economy for Malaysia and I guess embrace globalization. That should be a good thing, right? But then again, a lot of people feel that, I don't know, by signing the TPPA, Malaysia might be signing away its economy and we might not be in control of our country anymore. Perjuangan kita membantah TPPA ini adalah jihad. Begitu juga negara Brunei. Sebuah negara kecil yang mengamalkan sistem monarki yang baru tanpa pilihan raya. Berbeza dengan kedudukan negara kita. Umat aku suatu hari adalah umat yang lemah, akan mengikut siapa saja walaupun sampai ke lubang biawak. Tuan-tuan semua, dengan ikut inilah kita terus ditinggalkan oleh negara besar. Kenapa? Karena kita tidak ada kekuatan itu. 2-3 hari lagi yang perdana disebut oleh Datuk Sadiri tadi, kita berteduh di bawah pokok. Sekarang sahabat-sahabat kita bertanah di tengah tanah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kaji dari sudut sejarah, perjanjian Bangkok telah ditandatangani.
Kenapa makcik bantah TPPA? Sebab generasi akan datang, siapa yang nak selamatkan? Kalau tidak, kita yang macam makcik ni masih ada bernyawa, ada tenaga, kita akan fikir generasi kita akan datang. Pelapis-pelapis akan datang. Kalau kita tak penunjukkan contoh yang baik, siapa yang nak tunjukkan? Apa yang buruknya pasal TPPA ni? Banyak buruknya. Utamanya hasil dalam negeri kita. Lepas tu ialah banyaklah yang tak baik daripada yang baiknya. Jadi kita pertahankan macam kata tadilah. Kita nak jaga, nak pertahankan maruah negara kita, ekonomi kita, rakyat kita, keturunan kita akan datang. Jangan ikut yang pemimpinnya ada macam sekarang ni. Okay. Kenapa pakcik nak membantah TPPA? Kerana TPPA ni satu dasar yang menekan, lepas dia jalankan mungkin barang-barang akan naik dan menyusahkan rakyat keseluruhannya lah. Contohnya? Ubat-ubatan, mungkin makanan-makanan seperti beras, yang mana yang diusahakan oleh tempatan mungkin akan dibawa masuk oleh pihak luar yang mungkin lebih murah, dan jadi orang-orang tempatan akan terpaksa beli dengan mungkin murah, tapi pendapatan dia orang akan jatuh lah. Itu yang saya faham lah. Tidak pasti telah mencemarkan sumber air di Mexico. Kenapa sebenarnya nak membantah TPPA? Kita rasa tanggungjawab kita lah, sebab kemelut ekonomi sekarang kan, yang kita rasa kita berada dalam kritikal sekarang ni. Jadi kita sebagai pembangkang, kita merasakan benda ini sepatutnya sepatutnya dititik beratkan lah. Kita sebagai rakyat, kita ada hak. Kita takut kalau apa-apa berlaku pada negara kita misalnya kan. Jadi so kita kena memberi sokongan lah. Sebab kita merasakan ini isu yang kita kata gawat lah dalam keadaan negara kita sekarang. Apa yang, adakah TPPA yang mengakibatkan benda ni, atau apa keburukan TPPA? Kita bimbang lah bila oleh kerana bimbang ekonomi kita sekarang ni begini, sebab ada masuk campur tangan luar daripada kuasa luar kan. Sebenarnya negara kita boleh kita uruskan sendiri, kenapa mesti mengambil kuasa-kuasa luar kan? Maknanya mereka nak menguasai ekonomi kita kan, dan kan kita boleh handle sendiri sebenarnya. Yang bahayanya, yang menanggungnya rakyat. Rakyat yang merasakan kemelutan sekarang ni. Okey. Tak apa, terima kasih. Kalau dah, terima kasih. Derma. Yang belum derma, angkat tangan bang. Jangan malu-malu derma ni. Derma sekali lagi, tak ada masalah. Derma. Yang belum derma, angkat tangan. Derma. Yang belum derma, angkat tangan. Ya. Terima kasih. Derma. Yang belum derma, angkat tangan. Jangan malu-malu. Mari. Yang belum derma, angkat tangan. Yang belum derma, angkat tangan je. Jangan malu-malu. Angkat tangan. Yang belum derma, angkat tangan. Derma. Yang belum derma, angkat tangan. Mari. Kenapa nak membantah TPPA? Sebab saya mendengar bahawa TPPA ni dilakukan secara rahsia. So kita semua ni amat mencuriga apa yang sebenarnya berlaku dalam TPPA tersebut. Tapi selepas dia diumumkan bahawasanya TPPA ni dia akan menggadaikan maruah negara, kerana syarikat asing akan masuk ke dalam Malaysia dan syarikat tempatan tidak akan mampu bersaing dengan syarikat asing tersebut. Okey.
TPPA ni, dokumen dia 6,300 muka surat. Betul. Macam mana kita nak kaji? Itu wallahualam lah, tak boleh lah. Banyak sangat. Tapi insyaAllah dengan semangat yang kita ada di Padang Merbok ni, kita mampu untuk meyakinkan kerajaan dan juga rakyat Malaysia bahawasanya TPPA ni bukan sesuatu yang amat bahaya buat maruah negara dan diharapkan untuk menangguhkan perjanjian tersebut. Malaysia adalah sebuah negara yang menjadi negara Arab dan mereka akan merampas segala dengan kemelut ekonomi yang sangat membibakan mereka. Lantas Jurnal ini mentadbir ekonomi negara kita. Saudara-saudara sekalian, insya-Allah kita akan tentukan mereka ini melalui sistem demokrasi berparlimen. Kita akan menentukan siapa yang berhak. Kenapa nak membantah TPPA? Kalau Malaysia tanda tangan TPPA ini, hak untuk orang Malaysia untuk buat satu keputusan, kena merujuk kepada orang barat, orang luar lah, sebab benda tu tak boleh nak buat sendiri. Okey. Boleh, betul boleh. Itu je. Apa lagi keburukan TPPA yang awak faham? Keburukan dia harga ubat jadi mahal, jadi macam nanti juga okay. Boleh tak cerita? Ni tengah buat apa ni? Sini tengah menjual baju TPPA. Oh ya ke? Siapa yang buat baju ni? Kami senang. Sendiri buat? Lepas tu sekarang jual kat sini? Ya. Sangat enterprising Ya. Tidak, harga lagi up lah. Lepas tu bila ramai sangat jadi murah. Right, I've tried my best to understand the TPPA. I've read a lot about it. I've conducted interviews to find out more about it. I've even interviewed the minister to understand the TPPA better. But I can't understand 100% the 6,300 pages document of the TPPA, and I doubt if anybody's really going to study it in detail and interpret it for the people. So I don't know if Malaysians will ever actually understand the TPPA. Okay, I think I've seen enough of today's demonstration, so I'm leaving, and it looks like a lot of other people seem to have the same idea. I guess they were worried that the participants of the demonstration would not listen and try to go into Dataran Merdeka. If you can see the police presence in Dataran Merdeka, it's crazy, I tell you. See all the police there? But I guess no, they went to Padang Merbok as they were told.